Pagi. Okey, perkenalkan diri. Nama saya Nufar Hamizah binti Askar Ali dan pasangan Muhammad Syahir bin Alimat diperkenalkan ke dalam bisnes cukup hebat ini oleh Coach Adi Sufian dan Nur Khairia dan juga dipantau dengan sangat rapat oleh Emerald Direct Azri Nizam dan Suhaila serta dipantau jauh oleh Cikgu Mak Nazri dan Cikgu Nora Hafsah dan juga penaung kita, penaung puncak legasi kita, FEDC Nurdiana dan Syariman. Berikan tepukan yang hebat kepada barisan upline saya yang hebat. Alright, jadi topik kita pada pagi ini ialah perkongsian berkenaan dengan iron. Okay, ada yang dah, mungkin dah tahu, dah ada kan? Ada yang belum lagi dapatkan iron Philips All-in-One ni, tengah promosi lagi. Okey, sementara tengah promosi kita dapatkanlah sebab kita boleh buat bayaran EPP ada dia punya ansuran kan. Boleh 12 bulan kan untuk ansuran iron lah. Okey, kalau EPP boleh 4 kali bayar dengan Cik Su ataupun Cikgu Nora Okey, alright. Kita tengok apakah perbezaan, persamaan dan juga perbezaan antara iron all-in-one ni AIO dengan dia punya perfect care steam generator iron. Okey, yang ni dia punya senior dia lah. Ni dia punya kakak dia. Yang ni dia punya adik dia. Keluar lambat sikit. Tengok apakah perbezaan iron antara dua iron ni. Okey, kita pergi dulu kepada persamaan. Okay, yang kita tahu persamaan iron ni berbanding iron yang lain yang kita pernah pakai sebelum ni kan. Bila kita iron tu satu baju selai kan. Bila sekali iron satu baju kan. Dan bila iron tu pun lambat nak hilang dia punya kedutan tu. Tapi dengan menggunakan iron daripada Philips ni, daripada produk Philips dengan MW ni, kita akan dapat iron baju tu sekaligus banyak. Kan, 3-4 helai sekaligus sebab dia punya steam punya kuasa steam tu sangat kuat. Jadi tak payah iron dah depan, tak payah iron belakang kan. Satu satu ni je, satu bahagian saja kita boleh iron depan belakang. Alright, teknologi anti terbakar, suhu laras automatik ikut semua jenis fabric. Yang ni pun best sebab kadang-kadang kita ni terlupa kan, tertinggal ke dan sebagainya. Jadi bila terleka kan ataupun anak kita ke iron baju, so dia akan menyebabkan baju tu terbakar. Jadi yang ni selamat untuk even anak-anak untuk iron baju sendiri. Kita tak risau dah baju terbakar ke apa ke, so memang dijamin terbakar. Alright, dan reka bentuk papan ergonomik all-in-one ni kita boleh laras lah dia punya iron board tu macam-macam pelbagai angle. Tegak boleh, sengit berapa darjah pun boleh. Tapi kalau steam generator iron ni dia iron board yang besar kan. Jadi dia punya permukaan untuk iron tu lebih besar lah, lebih luas kan. Okay. Seterusnya kemudahan penggunaan. Okay, kalau berbandingkan dengan dua ni, yang mana lagi mudah untuk bawa? Mengikut pandangan dan yang kalau kita pernah guna, kan all-in-one ni lagi ringan lah. Lagi ringan, dia tak seberat yang steam generator iron ni. Sebab steam generator ni, dia punya tangki dia agak besar. Kalau all-in-one, dia ringan, detachable dan senang untuk bawa travel. Jadi kita boleh angkat je. Angkat dan letak dalam bonnet dan sebagainya lah. Kita senang untuk carry. Kalau contoh kan, tak bawa travel pun, kita nak ubah-ubah tempat kan. Contoh malas nak iron kat atas ke kan. Kita boleh angkat, bawa iron kat depan TV kan. Sambil-sambil kita tengok TV tu sambil kita iron lah kan. Dah tak terbakar kan. Kalau kita leka tengok drama ke apa kan. Tak pasal terletak je iron kat situ kan. Kalau iron lain, confirm dah terbakar. Tapi kalau iron ni, dah lah boleh sambil-sambil kita buat kerja, tengok TV sambil boleh iron sekali. Baju pun boleh iron sekali banyak kan. Tapi kalau steam generator ni, dia kepada dia ringan, cuma dia tangki dia besar. Jadi nak bawa tu berat sikit lah berbanding dengan yang all-in-one tadi. Dan iron board tu pun besar. Jadi kurang sesuai untuk yang berpindah-pindah ke tempat tu. Alright. Okay, all-in-one. Tengok dia punya saiz tangki dia, kapasiti untuk air dia 1.2 liter. Yang ni dia advantage kepada steam generator lah sebab dia punya kapasiti dia 1.8 liter. Tangki dia lebih besar jadi kita tak payah nak isi banyak-banyak kali kan. Yang ni 1.2 liter jadi air dia cepat sikit lah habis berbanding yang steam generator.
Okay, all in one dia dapat ada dia punya kelebihan ialah untuk bunuh ataupun membasmi 99.9% bakteria dan habuk kutu. Jadi kita boleh iron macam-macam selain daripada iron baju, kita boleh iron cadar katil, kita boleh iron dekat sofa, kita boleh sterilize dekat kita punya langsir kan. Yang ni kalau steam generator dia lebih kepada penserikaan intensif. Maknanya nak iron baju yang banyak, baju yang banyaklah yang ni kan ahli keluarga yang ramai kan. Jadi untuk intensif punya iron lebih kepada steam generator lah. Tapi kalau untuk pelbagai fungsi, untuk multitasking dan sebagainya, lebih kepada all in one. Okay, yang ni dari segi dia punya kuasa wap dia. Kuasa wap untuk all in one ni, kita tengok yang mana lagi kuat. Of course lah yang steam generator. Tetapi walaupun yang all in one dia ada 90 gram per minit dia punya continuous steam, dia ada apa? Dia ada turbo. Turbo speed juga. Okay, kita boleh set lah untuk kita nak eco ke normal mode ataupun nak turbo lah. Jadi untuk iron baju-baju yang tebal pun tak ada masalah. Kita boleh set dia punya turbo setting. Alright. So untuk penggunaan elektrik dia sedikit jimat berbanding dengan steam generator. Okay, 2200 kilowatt per hour. So kalau dikirakan untuk sejam tu hanya berapa puluh sen je punya kos untuk elektrik lah. Jadi iron-iron ni memang tak ada makan elektrik yang sangat banyak pun. Okay, dia memang sangat-sangat jimat elektrik. Dan masa pemanasan dia. Masa pemanasan all in one ni lebih cepat. 90 saat sahaja. 1 minit 30 saat. Kalau yang ni steam generator ambil masa lebih kurang dalam 2 minit. Untuk kita boleh ni lah iron baju tu. Untuk dia panas betul. Okey. Ada yang macam was-was nak beli yang iron all in one sebab nampak kecil kan. Lepas tu dia punya apa kuasa pun nampak macam kurang sikit banding yang PSG tu. Kita tengok dia punya video ni. Kan. So dia pun boleh iron banyak lapis sama juga macam PSG tu lah. Okay. Maintenance. Yang ni yang paling penting juga kalau macam siapa yang kurang rajin kan. Malas. Kurang rajin nak maintain tu. Nak buat dia punya cord clean kan. Jadi iron all in one ni tak perlu buat cord clean. Dia juga tak perlu nak sentiasa tekan dia punya button tu lah masa iron. Jadi lebih senang dan mudahkan. Okay, kalau steam generator air ni kita kena buat dia punya cut clean lah secara berkala dalam bekas yang disediakan tu. Okay. Sesuai yang pengguna. Jadi untuk pilih air ni kita kena tengok dia punya kesesuaian kepada penggunaan kita masing-masing. Okay, kita prefer yang macam mana? Lifestyle yang macam mana? Kan? Ada orang dia memang penggunaan dia sangat-sangat heavy duty. So baju dia pun banyak dan tebal dan dia punya family dia sangat ramai. So dia mungkin lagi prefer dia punya steam generator ni. Kan? Sebab dia nak guna banyak. Nak banyak perlu disetrika dalam masa yang cepat. Jadi dia perlukan yang ni. Dia pun tak adalah macam nak pergi pindah-pindah ke nak travel ke. Emang ruang rumah dia pun besar. So dia boleh untuk guna PSD. Okay, tapi kalau all in one, okay, dia lebih simple. Tak perlu tekan butang tadi, button masa iron tu. Dia pula boleh pergi mana-mana tempat. Nak pindah ke bilik sana ke bilik sini ke. Nak pindah pergi ke bawah ke kan. Tengok TV ke dan sebagainya. Nak pergi travel semua boleh. Dia lagi mudah nak iron dia punya apa tu iron baju pun fleksibel lah nak condong ke nak menegak ke mana-mana pun boleh boleh iron pelbagai jenis benda lah sofa, katil kan lansir dan sebagainya. Okay, yang ni saya rasa dia lebih sesuai kepada
mungkin Gen Z ni ataupun golongan muda yang lagi apa sibuk kan, lifestyle sibuk yang ruang rumah kecil, dia lagi prefer yang all in one ni. Kan? Okey, tapi apa pun dua-dua sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Dia depend kepada kita punya apa diri masing-masing. Yang mana lebih berkenan di hati lah, kan? Okey, kenapa Philips? Kan ada orang dia kata kenapa nak beli iron Philips kan, mahal apa buat beli kat ni kan kat luar apa semua kan. Sama juga. Tapi dia tak sama. Kalau kita beli dekat tempat lain, utamanya ada orang suka beli dekat apa tu? Ni lah kan. Shopee ke, TikTok ke, semua iron. Memanglah kadang ada harga dia lagi murah. Tetapi adakah kita akan dapat dia punya servis tu? Dia punya after sale service tu. Itu yang penting. Sebab kalau barang-barang elektronik ni, barang-barang yang elektrik ni, kita kena ambil kira dia punya after sale service tu. Sebab kan kadang-kadang kita ada iron dah ada problem. Jadi kalau kita beli yang Shopee ataupun tempat-tempat yang lain, kan kadang dia punya tak ada dia punya jaminan ataupun warranty. Memang dia bagi warranty tapi kita nak proses nak claim itu semua susah. Kalau kita beli dengan Philips, dia ada dia punya apa? Service center dia. Setiap negeri ada dia punya beberapa service center dia. Jadi mudah untuk kita hantar terus iron kita dan tunjuk je resit pembelian daripada Airway. Jadi terus repair free saja. Kan? Lagipun Philip ni memang jenama yang di-proven berkualiti dan dipercayai. Kita tengoklah, kita Google lah dekat apa Google tanpa tengok dekat TikTok kan, segala testimoni sangat-sangat banyak dan terbaik. So kalau produk tu tak bagus kan, tak terbaik, ada masalah, takkan dia digunakan secara meluas dan testimoni yang baik tu sangat banyak. Kan? So memang dia dah dipercayai dan memang berkualiti. Jadi tak salah untuk kita invest walaupun dia mahal sikit tapi kita boleh guna lama. Ada yang sampai 10 tahun kan guna iron tu. Okay. Banding kalau kita beli murah pun tapi kalau rosak tak ada survey apa semua kena beli lagi. So lagi rugi kat situ. Alright. So ini adalah harga Philips All-in-One. Okay, 8,500 series AIS 8540. Boleh tengok kat website juga. Okay, jika ada yang nak order boleh order kepada upline masing-masing lah. Okay, upline masing-masing contact, kita boleh buat EPP. Jadi kalau kita guna pay info ni lah harga dia RM1,968. Okay, andai kata kita nak buat ZIPP boleh 12 bulan lah. Kan, study sebulan kos dia hanya 100 lebih saja. Kan, kalau kita buat ZIPP ada credit card, so hanya 100 lebih saja sebulan. Ni Philip Perfect Care Steam Generator Iron 1889. Kan, 350 PV. Itu pun boleh pay in full, EPP, Easy Payment Plan dengan apply dan juga ZIPP. Okay, ini dia punya, inilah tadi dia punya summary tadi. Kan? Itu sahaja dia berkenaan dengan Philips Perfect Care Steam Generator Iron. Okey. Jadi bagi siapa yang belum dapatkan, ni ada dia punya upline semua ada dalam ni. Bagi siapa yang belum dapatkan lagi dia punya AIO ataupun PSG, boleh contact lah upline masing-masing. Okey. Itu saja daripada saya. Jika ada soalan boleh tanya. Okey. Apa ada Nusia Mazida, Sarah pun ada. Okey, Kak Nora, terlaju pula kan presentation hari ni. Apa kalau tak ada soalan kita tutup lah. Okey, jika tak ada soalan, itu saja untuk presentation hari ini. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, jika ada kurang saya minta maaf. Okey, segala kebaikan itu daripada Allah SWT dan juga kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Kita akhiri perkongsian kita pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.
Terima kasih Farah. Terima kasih semua. Okay. Waalaikumsalam. Makasih Farah. Waalaikumsalam. Terima kasih, para. Sama.